Di sebalik kejayaan sesebuah sekolah, sering ada insan yang menyumbang tanpa mengharapkan balasan. Inilah kisah seorang ibu yang menjadi permata kepada sekolah, masyarakat dan keluarganya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Maznita binti Osman. Hari ini genap 50 tahun lah. Hari ini kebetulan birthday saya. Saya berasal daripada Kedah dan menetap di Selangor dah hampir 30 tahun lah. Dan saya mempunyai 8 orang anak. Dan ke-8 anak saya adalah daripada SK Tok Kulai. Walaupun hanya seorang suri rumah, beliau membuktikan bahawa wanita mampu berdikari. Dengan penuh kasih sayang, beliau menjaga anak-anak asuhan, berniaga untuk membantu keluarga dan menggunakan kemahiran menjahit sebagai sumber rezeki tambahan. Selain itu, beliau turut membantu menjual hasil peniaga kecil di rumahnya. Namun, hidup tidak selalu indah. Salah seorang anaknya pergi terlebih dahulu menghadap Ilahi. Kesedihan itu tidak mematahkan semangatnya, malah menjadikan beliau lebih kuat untuk terus berbakti. Saya adalah AJK PIBG 10 tahun dan banyak program. Lepas tu ada juga buat sumbangan cermin mata percuma, sekampit beras untuk anak-anak asnaf pada bulan Ramadan, cari dana untuk prasarana sekolah dan bermacam-macam lagi lah. Saya banyak melihat perubahan yang paling ketara dari segi prasarana di infrastruktur di sekolah ini, terutamanya Taman Lestari pun telah diperindahkan lagi. Puan Maznita atau lebih dikenali sebagai Kak Ita bukan sahaja disenangi oleh ibu bapa dan guru-guru, malah menjadi tempat rujukan dan sahabat bagi ramai. Hubungan akrab yang dibina atas dasar keikhlasan menjadikan beliau insan yang dihormati dan disayangi oleh seluruh warga sekolah. Bagi penduduk setempat, Puan Maznita bukan sekadar jiran. Beliau tempat mereka meluahkan perasaan, berkongsi masalah dan mencari ketenangan. Kata-katanya yang lembut namun penuh makna dan semangat. Antara kejayaan anak-anak saya semasa di SK Tok Kulai, anak sulung dan anak yang kelima dalam bidang nasyid sehingga ke peringkat kebangsaan, dan kedua, ketiga, keempat dalam olahraga, dan 2-3 orang anak saya menjadi tokoh murid lah. Pengalaman anak-anak masa di SKPP boleh dikatakan semuanya cemerlang. Masa ada PSR dulu, majoriti anak-anak saya semua straight A lah. Terima kasih kepada semua guru-guru dan warga SK Tok Kulai kerana banyak jasa-jasa dan kejayaan anak-anak saya bermula di situ.